Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ini kita nak berkongsi ilmu ya. Misi saya adalah misi ubah 1000 keluarga celik ilmu emas. Dan hari ini kita akan berkongsi ilmu ya. Okey, ini satu dinar Bagaimana kita nak kenal pasti emas yang kita miliki ni adalah emas tulen? Ada dua cara ya, tuan-tuan. Cara pertama, kita kena kenal pasti syarikat yang menjual dinar ni adalah trusted seller ataupun tidak. Untuk pengetahuan tuan-tuan, syarikat Public Gold Marketing Sdn Bhd adalah trusted seller yang menjual beli emas sejak tahun 2008. Okey. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi bawa dinar ni, tuan-tuan pergi pajak. Pergi pajak di arah tu. Sekiranya tuan-tuan mendapat wang daripada pajakan tu, sudah pastinya emas yang tuan-tuan miliki ni adalah emas tulen. Seperti mana yang saya pergi pajak di Bank Rakyat. Saya pergi pajak 1 dinar, tuan-tuan, saya mendapat pinjaman sebanyak RM1,370. Mudah je, tuan-tuan. 2 langkah tu kena tahu trusted seller dan tuan-tuan pergi pajak. 2 langkah saja.